Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puteri Nurjanah binti Syami, wartawan dari TVPSS Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38 akan membawa anda ke Majlis Anugerah Digital Utilisation and Technology Awards Duta Negeri Selangor tahun 2024. Mari kita saksikan. Majlis Digital Utilisation dan Technology Award Duta Negeri Selangor bagi tahun 2021. Saya sudahi dengan panggilan Tuan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. Rendah, tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan SK Tanjung Sepat Skor. Bertungkus lumus untuk meningkatkan lagi idea supaya kita punya TVPSS ni, video-video yang kita terbitkan ni bukan sambutan dengan kita punya editing video sahaja, tapi dari segi ilmu yang dibawakan ke dalam video tersebut. Saya sangat bangga sangat dengan adanya TVPSS di Samti Saas ni. Terima kasih kepada Samti Saas dan terima kasih kepada kru-kru yang saya sangat teruja. Dipersilakan Nur Najihah binti Abdul Razak, Nur Syazwani binti Muhammad Sani daripada Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan daripada Negara Sabah Baringah. Ia dapat meningkatkan dan menambahkan pengetahuan dalam bidang kerjaya, iaitu IT. Bila kita tak ada pengetahuan tentang teknologi ini, dia agak menyukarkan kita untuk teruskan kehidupan kita, teruskan kerja kita dengan keadaan sekeliling kita penuh dengan teknologi. Jadi banyak kelebihan yang telah mengubah dunia ini, menjadikan negara kita makin maju. Teknologi ini dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti dalam pelbagai aspek kehidupan sehingga mampu melahirkan insan yang berintelektual dan bijak IT. Sekian laporan daripada saya. Salam transformasi digital dan salam cakna untuk semua. Bidang IT.